Arisa judge ni. Okay. Hey babes, welcome to Awesome Babes. So di mana girlhood stories meet endless stories dekat sini. Aku rasa nak start balik. Aku dah start balik. Hey guys, welcome to Awesome Babes, di mana banyak cerita tentang sisterhood, girlhood dan kita ada endless stories dekat sini. So jom lepak dengan kita orang. Saya Fira Fendi. Saya Zia Zairul and this is Awesome Babes. Okay, so hari tu kita dah discuss. Oh, terus tone down suara. Sorry, terus. Sorry, emotional. Okay. So hari tu kita dah siap satu episod. Mhm. Korang semua, siapa Babes and Bro yang belum subscribe, tolong tengok and tolong follow kita punya TikTok and IG juga. Betul. So kita nak cakap thank you so much untuk siapa yang dah tengok kita punya first episode. Sorry kalau ada yang kurang. Biasalah yang tu just pengenalan untuk kita orang berdua dulu. So hari ni kita nak recap sikit daripada apa yang kita borak hari tu. So last episode diorang dah tengok lah kita perkenalkan diri, kita dah nangis, kita dah buat macam-macam and diorang dah tahu macam mana kita kenal semua. Awal-awal dah emotional lah. Kau emotional, aku emotional sekali masalahnya. Okay. So untuk hari ni Kau punya topik. Kau macam tanya aku je. Untuk hari ni. Kau macam lupa je topik apa. Kita recap balik yang itu punya, yang pasal logik dengan emotional tu. Betul. So hari ni kita nak recap sikit tentang betul ke perempuan ni lagi emotional daripada lelaki? Aku rasa technically betul lah. Memang mostly memang perempuan lagi emotional daripada lelaki. Tapi lelaki pun emotional juga. Okay, aku rasa beza dia macam lelaki kan. Daripada kecil, kita sekeliling, komuniti kita, orang-orang sekeliling selalu expect untuk lelaki ni kalau nangis means kau lemah. Lelaki tak boleh nangis. Tak boleh Bila tunjuk. kau express diri kau dekat social media ke apa ke, kau akan macam kau ni tak gentleman ke bla bla bla. Dia berbeza. Bukan anak jantan orang cakap. Dia berbeza dengan kalau perempuan. Perempuan ni okay, selain daripada emotional, kita ni jenis yang express feeling. Betul. Kita tak suka, kita cakap tak suka. Betul. Kita sedih ke, merajuk ke. Kalau macam lelaki dia macam Diorang tak nak tunjuk. padahal merajuk Kalau diorang tu. tak okay, diorang prefer untuk diam. Biasanya. Tapi basically so itulah emotional seorang lelaki tu. Tapi diorang tak berani nak cerita ke orang lain. cara dia berbeza sebab aku rasa bila diorang cerita dekat orang lain pun benda tu penerimaan orang tu Nanti diorang tak cakap sama. sikit-sikit nak cerita. Sebab orang selalu expect macam Lelaki punya kuat daripada perempuan. so korang lelaki ke perempuan, korang setuju tak statement ni yang lelaki dia sebenarnya emotional juga, cuma cara dia tunjuk tu berbeza? Betul. Aku setuju. Kita obviously emotional lah. Sangat emotional lah. Episod 1 dah nangis kan? Itu sedih. Itu sedih lah. So hari ni, adakah kita akan nangis lagi? Tak, aku rasa hari ni kita nak happy-happy je. Jadi kita dah tutup cerita tentang pasal emotional tadi tu. Aku rasa kita nak masuk tentang background kita. Okay. So macam yang korang tahu, Fira daripada Kuala Lumpur. Untuk siapa yang tak tahu lagi, Miss bukan daripada Kuala Lumpur, membesar di Kuala Lumpur. Kalau Ziha, Dia membesar dekat Ipoh Perak. So basically aku memang base Ipoh lah. Kau lahir memang aku lahir Johor. Tapi membesar daripada kecil memang dekat KL. Jadi aku rasa macam sebenarnya Ipoh dengan KL ni tak adalah beza sangat pun. Sebab bagi aku lah, untuk Perak kan, Ipoh ni kan ni apa? Ibu negeri. Ibu negeri. So basically Ipoh bandar. So untuk aku nak compare KL dengan Ipoh, aku rasa tak banyak beza. Tapi we'll see today. Sebab aku pun tak tahu kehidupan dekat KL time sekolah-sekolah macam mana kan. So curious tak? Pasal aku curious juga. Aku ada benda yang aku curious lah. Apa? Okay. Untuk aku duduk Ipoh kan. Dekat Ipoh kan tak ada MRT, tak ada LRT. Okay. So aku curious, korang time kecil-kecil dah belajar ke naik LRT MRT? Dia tak semua juga tau. Means like macam tak semua tempat ada kemudahan kan. Like macam untuk MRT, LRT. MRT ni pun dalam beberapa tahun ni je. Kalau ikutkan dulu LRT lah, LRT. Tapi aku rasa tu kalau kau nak pergi jarak jauh. Contoh untuk siapa yang sekolah ke arah-arah KL,
Memang kena naik LRT. Tapi kan orang dia ada station-station tu kan. Okay, aku tak belajar benda tu tau. So waktu korang dah umur-umur ni, korang dah tahu lah macam maps ni nak ke mana kan ada dia punya lalu lintas tu. Macam mana korang boleh tahu? Tapi aku sampai sekarang pun kadang salah jalan. Tak, dia Sampai macam tak balik lah. okay, aku prefer MRT daripada LRT. Okay, sebab LRT ni dia terlalu banyak stesen. Jadi cuma aku rasa kalau kau selalu pergi ke tempat tu, kau takkan sesat lah. Tapi macam selalunya memang starting daripada kecil, diorang mesti akan family bawa ke, kawan-kawan ke. Tapi sekarang kan apa-apa semua daripada handphone. So tu lah ataupun aku curious. tengok je lah. Sebab aku kan membesar kat Ipoh kan. So aku memang tak tahu naik public transport, MRT, LRT lah. So bila dah besar baru aku naik. Tapi dah besar ni aku still tak reti nak tengok papan tu. Kau tahu aku tanya ChatGPT. Kau nak daripada sini ke sini cek GPT Aku ChatGPT, aku tanya kalau nak pergi sini kena ikut stesen mana. Lepas tu kan dia cakap lah ikut laluan mana, ikut laluan mana. So aku tak macam situ. Tak apa. Sebab kan sebab sekarang dah ada teknologi kan. Betul lah aku kira sebab time korang kecil-kecil mana ada AI apa semua tu kan. So macam mana korang belajar? Sampai aku fikir korang bawa phone lagi sekolah. Tak, sesat lah. Like means like macam kalau salah stesen Patah balik. patah balik. Macam tu je. Melainkan kalau kau tak malu untuk tanya orang. Kalau aku tak malu lah. Nampak lah. Kalau aku akan tanya juga. Like contoh aku rasa macam aku dah salah kan. Aku tanyalah orang sebelah aku. Ataupun aku akan turun. Aku tetap akan tanya orang. Sebab aku rasa kalau macam aku tak tanya nanti aku akan jauh. Faham. Aku tak boleh dah tanya orang. Ada benda kau kena juga. Survival skill. Okay. Aku sekarang lah sebab ada teknologi kot. So aku mesti tanya. Tapi aku pernah salah jalan lah. Kau macam menunggu aku tanya kan. Tanya lagi. Okay. So tu apa yang kau curious nak tahulah tentang apa yang bezanya KL dengan Ipoh kan. So tadi kau tanya ni aku pula. Okay, kalau dekat Ipoh apa yang menarik? Okay, macam aku tahu nak pergi ke Ipoh buka TikTok. Kita akan tengok tempat yang viral, apa benda semua. Tapi ni nak tahu daripada mulut orang yang membesar kat sana. Sebab kadang-kadang ada hidden gem yang tak ada pun dekat TikTok. Apa yang ada kat Ipoh kan? Aku sebagai orang Ipoh kan, aku tak ada apa. Ada Ziha Zairul lah. Ada aku lah kat Ipoh. Sebab maybe aku dah duduk Ipoh. Orang yang melancong kat Ipoh memang akan rasa macam, sebab Ipoh ni dia banyak nature tau. Memang banyak gila nature. Memang best kalau nak, basically banyak gua lah. Banyak kafe-kafe dalam gua macam tu. So seronok untuk turis datang lah. Untuk aku yang duduk Ipoh, membesar kat Ipoh, aku tak ada apa. Nanti orang Ipoh kecam aku. Cakap tak. Dia kata kacau bukan kulit. Kau duduk KL kau. Ramai-ramai ke Ipoh jam. Jangan kata Ipoh. Tapi betul lah kau cakap. Sebab pada aku, macam aku suka je pergi macam gua ke Tasik ke. So untuk orang-orang yang suka healing ke, like suka benda-benda yang nature, aku rasa Ipoh is a nice place lah. Kalau memang suka vibe city, KL lah. Okay, cakap pasal membesar time kecil, aku dulu sekolah semua perempuan tau. Okay, kat Ipoh ni, dia punya sekolah mostly yang macam dekat tengah-tengah pekan, dia banyak sekolah yang semua perempuan dan semua lelaki. Dia ada je sekolah campur. Tapi macam kalau main sekolah yang dekat tengah-tengah pekan, kita main pekan tau. Macam bandar tu kita main pekan. Nak pergi mana nak pergi pekan. Dia punya main mall ni Ipoh Parade tau. Aku dulu sampai mak aku tanya nak pergi mana. Aku tak ada plan pun kawan aku nak pergi mana. Aku cakap mak aku nak pergi Ipoh Parade. So bila aku pergi Ipoh Parade tu dah memang ada kawan-kawan aku dah kat situ. Ipoh Parade. Dia dah jadi ambassador Ipoh Parade. Tak memang sebab Ipoh Parade tu dulu time sekolah memang semua orang nak pergi situ. Aku tak tahu kenapa. Sebab itulah satu mallnya yang dekat tengah-tengah Ipoh tu. Sebab Ipoh tak banyak sangat mall. Macam kat sini kan ada Mid Valley semua. Faham. Ipoh dia ada Ipoh Parade dengan Aeon je. Betul ya, aku tak tipu. Okay, faham. So memang kalau aku keluar dulu, aku tak plan kawan aku pun tak apa. Aku pergi je Ipoh Parade tu. Kan adalah kawan aku kat situ. Confirm ada. Jadi confirm tempat lepak. Confirm tempat lepak. Okay, kalau macam area KL pula, dulu-dulu kan memang di mana PV. Walaupun kau tak beli apa pun, kau lepak lah depan PV tu kan. Ingat tak dulu ada zaman-zaman budak-budak hot Facebook. Ada. Zaman Facebook yang time korang posing cini-cini kan. Jedoh. Time tu form 2 tu memang tengah zaman-zaman yang perempuan memang akan pakai
rantai burung hantu. Oh, Kan, betul kan? Weh, kakak-kakak aku macam tu weh. Rantai Kau burung kakak hantu, aku. pakai eyeliner. Kau main ni tak weh? Eyeliner. Kau main ni. MySpace ke weh? Aku main dia. Tapi aku tukar-tukar background je sebab aku tak diguna kan. Oh, okay. Aku buat eyeliner buat kucing. Ya weh. Tapi aku tak Aku tak Aku Ya ke? Aku pakai rantai lah. Boleh cari. Boleh cari Facebook aku. Apa ni? Aku pakai rantai tu dulu lah. Tapi eyeliner kucing tu tak Oh, Tapi ya. Tapi posing tu memang akan ada lah. Oh, faham. Posing yang macam ni. Gini je. Ya weh. Dulu Bukan angle kamera atas tu. Zaman dah apil macam memang ya weh. Dia macam mungkin kita sekarang kita rasa cringe kan. Tapi benda zaman tu yang dulu hot lah. kita melalui zaman tu dia sama macam sekarang. Kalau kita tengok macam budak-budak sekarang, kita akan rasa macam Apa yang kita buat sekarang ni mesti lama-lama kita tengok cringe kan? ya weh. Sama macam nama Facebook dulu pun aku rasa cringe. Okay, apa nama Facebook kau dulu? Weh, aku Zihan Zahira kat weh. Cuba Tak tak, aku Zihan Azihah. tu okay, nama normal. Cuba kau tekan nama aku. Apa weh? Cuba kau tekan nama Kau mesti nama nama Facebook aku. Janganlah Hello Kitty. Tapi something you dah. Something? Something gitu-gitu lah. Cuba tekan. Something maksudnya bukan nama kau lah. Bukan lah. Paling cute lah waktu tu. Paling cute lah. Aku rasa macam Apa weh? tak tahu lah. Tweety bird. Tak, dia macam okay ni aku letak sekejap je lah nama. Aku tak tahu kenapa guna nama tu. Shizuka Wit. Aku rasa macam bodoh kan. Aku rasa macam aku bongok. Lepas tu dia macam, tapi aku letak sekejap je. Sebab lepas tu aku tukar nama Shizuka Wit. tak tahu kenapa tu. Nanti kan orang panggil kau Shizuka Wit. Ya weh. Tapi aku tak suka, geli pula. Lepas tu Kau tengok aku tukar nama. Doraemon tu weh. Kau letak Aku suka Doraemon. Tapi bukan pasal tu je. Ada aku tak ingat pasal apa. Tapi memang aku letak nama tu. Aku pun tak tahu kenapa letak situ. Lepas tu kau tukar apa Fira? Tak, Fira ni nama start aku 20. Sebelum tu nama aku Ira. Apa? Ira, Fazira. Macam tu lah. Ataupun nama Facebook aku Zera. Sebab dia orang panggil aku Zera je. Oh, Zera? Ziha. Zera Ziha. Faham? Aku maybe sebab aku tengok benda tu kat kakak-kakak aku. So So dulu kakak aku pun letak nama macam tu juga. Macam contoh nama dia Zuran tapi letak Hanifah Bel. apa? Hani lah apalah. Ni Macam tu lah. ya weh, dia memang kau akan ada zaman kau rasa kau cute. Kau pakai phone apa weh dulu? Apa? Phone apa weh kau pakai tahun awal? Awal-awal. Phone awal-awal aku Alcatel. Alcatel. Weh aku tak tahu. Tu arwah atuk aku bagi. Oh. First handphone aku arwah atuk aku yang bagi. Dia nangis lagi. Tak nangis. Alcatel tu dia besar ni je weh. Aku tak tahu macam mana. Besar. Kecil. Sebab kecil. Dia tinggi ni je. Sebab handphone aku tu memang kecil. Like besar ni. Kalau maybe korang tahu dulu kan handphone mini Alcatel lah. Aku tak ingat lah version apa. Aku merah, kakak aku biru. And then aku akan pakai keychain yang bergantung yang berlampu-lampu tu weh. Tu first handphone aku. Tamagotchi. Aku tahu dari trend orang daripada ni. Kau tahu tak Tamagotchi? Tahu? Aku tak tahu. Aku tahu sebab yang kena teka-teka. Dia cakap macam Tamagotchi. Aku fikir dia tahu tak? Aku tak tahu. After that baru aku tahu lah. Aku baru tahu tahun ni Tamagotchi tu apa. Okay. Aku baru nak tanya first handphone dia apa. Aku punya phone beza. Aku Blackberry lah. Blackberry nampak budak-budak kan. Kira budak baru tapi aku tak pakai Blackberry. Dulu kalau pakai Blackberry macam pakai iPhone Dulu Blackberry tu macam DB pin kau BB pin kau tu. BB pin kau apa macam tu kan. Dulu kan pakai SMS. Mak aku sampai tak nak top up untuk aku. Zaman BB pin tu aku dah ada handphone. Tapi time tu kan top up kan. Aku akan guna public phone juga. Sekarang kan macam orang boleh pakai AirPods kan. Dulu kan tak ada AirPods kan. Kau tu tak yang apa nama MP3 Kau ada? Ada. Aku time tu konon lah sekolah kan. Nak acah-acah kan. Aku bawa pergi sekolah kan. Lepas tu kan pakai tudung kan. Aku letak. Lepas tu aku pakai lah earphone tu. Pas dalam handphone pula. Dalam tudung tu ada lagu. Lepas aku download lagu dalam MP3. Kau pasang lagu time cikgu ajar tu. Tapi tak apa. Ada hasil lah jadi musician lah. Okay, kejap kita penat sekejap. Aku nak minum sekejap. Aku rasa banyak gila. Okay, so Zia, tadi kita dah banyak cakap pasal KL Ipoh, dah cakap pasal kita punya different background kan. So like macam, selain daripada tu,
ni depends daripada apa yang orang tanya juga. Disebabkan perbezaan umur kita ni, ada tak kita rasa macam pressure tentang perkahwinan? Like macam, adakah kau umur macam ni, kau dah rasa pressure? Atau umur aku macam ni, aku dah rasa pressure? Untuk aku lah, aku rasa umur ni banyak orang mempersoalkan kalau bab kahwin ni. Sebab kalau kau tahu kan, macam awal sangat pun kadang-kadang jadi problem juga. Lambat sangat pun orang persoalkan juga. So aku rasa macam, okay, even waktu kita awal-awal time nak besar dulu, kita cakap, oh kita nak kahwin umur ni. Tapi kita tak tahu benda tu berjakin ke tak kan. Untuk aku lah, sekarang aku 24 and aku bakal kahwin tahun ni. So untuk aku rasa umur aku, kawan-kawan aku ada yang dah start kahwin, ada juga yang masih mencari perjalanan hidup diorang baru start kerja ke apa. Sebab ada yang 24 baru grad degree kan. Sebab aku ambil asasi, so dah awal sikit. So untuk umur aku rasa okey je untuk 24 ni. Walaupun time aku kecil dulu, aku plan nak kahwin 25 ke atas. Tapi untuk 24 ni, bagi aku tak rasa pressure. Sebab umur aku ni orang baru nak start berkahwin. So aku tak rasa pressure yang orang tanya, bila nak kahwin. Sebab belum lagi orang capai umur tu untuk orang tanya aku. So untuk aku tak rasa pressure lah. Untuk soalan kau tadi, pressure lah. Untuk 24 ni aku tak rasa pressure. Cuma aku ada problem dekat awal yang nak kahwin. Orang cakap macam tu, awal yang nak kahwin, dah puas ke? Apa yang awalnya? Apa yang awalnya? Apa yang aku nak buat lagi? Untuk aku lah. Maksudnya bila ada orang dah sincere untuk nak berkahwin, aku nak kena tunggu apa lagi? Nanti kalau aku reject, lepas tu tak ada siapa nak kahwin dengan aku macam mana? Apa mak? Berbeza. Timeline hidup orang ni berbeza tau. Like macam ada orang kahwin awal, ada orang rezeki dia kahwin lambat. So kalau kau kahwin lambat, kau anggap je lah rezeki untuk kau dengan family tu lagi lama. Betul. Kalau kau kahwin awal, rezeki kau dengan husband kau maybe lagi lama. So hari tu aku naik Grab kan, ada pakcik tu tanya. Macam tiba kan. Ya weh, pakcik tanya. Awak dah kahwin ke? Aku macam biasa lah, borak-borak biasa. Lepas tu dia cakap. Bila je kau tak borak. Lepas tu kan, dia cakap, aku cakap tunang lah. Aku nak pada kita, Dik, umur tadi awak cakap awak kan dah dekat 30 kan, umur awak kata dah dekat 30 kan, awak tak terfikir lagi ke nak kahwin? Lepas tu aku cakap lah, dah nak kahwin dah. Aku cakap dah nak kahwin dah. So macam tu lah. Dulu aku rasa kan, kalau 30 ke atas tu orang panggil anda tu. Betul, anak dara tua kan. Tapi like macam sekarang ni tak juga. Sekarang ni ada je yang muda tua kan. Like macam betul kan, betul. Like macam sekarang ni orang pun tak boleh decide. And sepatutnya perkataan anda tu kadang-kadang melampau. Aku rasa benda tu untuk perempuan dia agak sensitif. Betul. Cuma kalau bukan jodoh, tak sampai lagi, nak buat macam mana? Orang cakap bukan aku cakap sebab pada aku macam sama je. Like, orang cakap lelaki kalau makin atas, market dia lagi tinggi Ya ke? Orang cakap after 30 baru start life balik. Lagi dia tua, lagi dia naik market. Aku rasa sebab mostly orang rasa macam bila umur kau 30 ke atas kau lagi stable lah. So lagi orang nak cari. Bergantung pada orang bergantung pada orang. Sebab matang ni bukan pasal umur juga. Betul. Ada orang kalau umur kau 30 lebih kata tak matang. Ada orang umur 20 lebih kau matang. Matang ni depends individu. Betul. Common sense orang tu, persekitaran kau, sebab benda tu yang effect kawan-kawan kau. Betul. Kalau kawan-kawan kau pun jenis tak fikir future apa semua, kau end up tak matang tak benda-benda macam tu kan. So aku rasa macam okey je. Aku tak pressure sebab family aku pun tak pernah pressure aku tentang kahwin. Sebab kita tahu benda tu like macam dia tak ada benda pun kau nak kena rush pun. Aku pun tak expect macam aku kahwin. Aku rasa tak awal pun. Tapi orang selalu cakap awal je. Siapa yang cakap awal tu? Siapa yang cakap awal tu? Sebab ada je mic aku. Jangan empuk Mic ni macam bentuk kuih apam. Kuih? Macam kuih apam juga tengok. Mana ada mama? Ya, macam kuih apam tu. Kau mesti tak pernah pakai bentuk macam tu kan? Aku suka kuih apam lah. Yelah, kuih apam kali-kali letak. Tak, kenapa boleh terfikir kuih apam Aku macam terpandang tu, lepas tu dia macam tu.
Okay, so tadi dah pasal kahwin. Okay, pasal kahwin tu untuk umur aku rasa lelaki kurang pressure daripada perempuan. Aku rasa tak juga. Aku Lelaki rasa pressure dia dekat pressure ekonomi. dekat finance lah. Apa? Betul. Dia pressure kat finance bukan umur. Betul. Perempuan dia pressure dekat umur. You Mostly. betul. Sebab lelaki kalau by 30 diorang tak ada asset, diorang akan fikir aku tak. Dan lepas tu diorang compare dengan kawan-kawan diorang. Ya, tapi kalau cakap pasal finance ni aku setuju lah. Kalau macam okay, macam perempuan dan lelaki ni masing-masing kan ada tanggungjawab. Tapi tanggungjawab yang berbeza. Betul. Cuma bila bab finance ni orang lebih letak pada lelaki. Tapi aku rasa sekarang ni banyak je yang macam yang perempuan pun okay. Dia bukan pasal 50-50. Aku tak nak borak pasal 50-50 ke apa kan. Sebab dia depends orang. Sebab kalau macam aku rasa kan kalau kita sayangkan someone tu, kita okay je untuk Spend. macam kita together lah. Betul. Kau nak hidup sama-sama. Betul. Kau kena go through sama-sama lah. Like macam Macam cannot put the beban on one person lah. Bagi aku. wow. You cannot put the beban to one person tau lah. Sebab kau nak kahwin pun bukan seorang. Kau nak hidup pun bukan seorang. Dia about kahwin ni actually teamwork lah. Apa? Kau dah teamwork lah. Ya. Yeah. Sebab kau dah kahwin, so kau hidup berdua sekarang. So tak boleh lah nak depend on one person je. Memanglah tanggungjawab ke nafkah tu lelaki. Tapi like benda ni semua pasal common sense, pasal ihsan, pasal ihsan lah bukan fizik. Ihsan pasal tanggungjawab. Kenapa kau tak sebut semua Dah, aku nak sebut fizik je. So kalau macam lelaki-lelaki yang korang tengah tengok ni, kita nak cakap good luck and all the best sebab yelah nak cari duit ni bukan senang. Betul. Tapi perempuan pun tolonglah. Selagi boleh tolong, selagi mampu, apa yang kita boleh buat, kita buat lah. Aku rasa untuk semua orang macam stop comparing lah. Sebab perjalanan hidup berbeza. Ada setengah orang macam oh dia ni umur ni dah kahwin. Aku rasa rezeki semua orang tu sangat adil lah. Macam sekarang kita dapat rezeki untuk berkahwin. Kau dengan aku dapat rezeki untuk kahwin. Ada orang lain dapat rezeki kerja baru. Benda ni walaupun orang tak dapat rezeki dalam jodoh lagi. So aku rasa benda tu jangan compare lah. Kalau lelaki jangan nak compare. Yang kawan dia dah ada rumah, dia tak ada rumah lagi. Maybe dia dapat apa, Ya, aku rezeki sedih tu pula kat tempat lain. Dia sebab macam sedih sebab kita pun kadang-kadang walaupun kita yang cakap, kita pun compare. Ya aku sedih pula. Benda okay lah. Sebab benda tu macam ni dia memang orang cakap duit bukan segalanya. Tapi segalanya perlukan duit. Kalau kita sakit, kita nak pergi hospital. Ya kau nangis pula. Dan betul like macam dia bukan tentang kau jadi materialistik, tapi untuk teruskan hidup kau kena ada something. Aku dah nangis Kenapa kau nangis? Tisu. Betul ya. Tapi betul tau macam aku, sebab aku membesar bukan aku bukan daripada family yang senang tau. Aku bukan daripada family yang senang. Jadi aku tahu macam struggle nak cari duit tu untuk kau teruskan hidup tu macam mana. Sebab tu aku nangis sebab aku pun faham usaha tu. Jadi like macam sebab kita bukan yang hidup-hidup semua ada. Like macam kita nak something, kita kena usaha sendiri. So like macam sebab tu pada aku, kalau macam aku cari partner, aku prefer orang tu rajin. Dia macam ni tau, kau kaya tapi kalau kau tak rajin, benda tu Tak boleh juga. Tak boleh juga. Sebab kau kena tahu kau punya duit tu apa yang kau usaha, apa yang daripada family. Betul. Like macam perempuan ke lelaki ke, asalkan kau rajin, rezeki tu insyaAllah ada. Tapi tak bermaksud orang yang tak berkemampuan tu dia tak rajin. Betul. Sebab kita cakap semua ni masing-masing berbeza kan. Timeline hidup orang ni berbeza. Like macam kalau kita boleh tolong, kita tolong. Like kalau kita tak boleh tolong, kita janganlah like macam merendah-rendahkan orang. Masing-masing like kau hidup ikut peranan kau. Cuba kau cakap kenapa kau sedih. Kalau aku cakap aku lagi sedih.
Aku Kalau aku cakap sekarang sebab aku tak boleh cakap sambil nangis. Macam kau boleh lah. Kalau aku cerita lepas tu aku aku nangis. belajar kelas vokal. Jadi aku nangis pun aku boleh cakap. Aku rasa aku sedih sebab pasal usaha lah. Penat. Kau teringat usaha kau atau usaha pasangan kau? Dua-dua lah. Untuk menuju ke jalan halal tu lah. Betul tau. Kalau macam orang kata ujian pertunangan ni kan. Okay, tolak tepi lah pasal gaduh ke berbenda macam tu kan. Selain daripada tu, duit ni pun salah satu tau. Time tu lah gaji kau masuk lambat. Time tu lah ada Kau masalah. klien tak bayar. Kau kena bayar komitmen. Bayar komitmen. Tapi like macam benda tu yang akan buatkan usaha kau lebih. Kalau kau tak kuat gaduh lah. Pasal duit everything boleh gaduh. Duit very sensitive lah sebenarnya. Aku rasa semua orang akan sensitif lah bila nak. Even orang nak minta hutang pun benda tu sensitif. Itulah maksud aku. Duit ni memang senang nak gaduh lah. Tak ada duit lagi orang serabut kepala. Okay, aku rasa macam untuk cakap 50-50 ni mungkin kita bukan di tempat yang layak lagi sebab kita belum berkahwin lagi kan. Tapi like macam kita ongoing untuk benda tu. Cuma aku rasa like macam korang yang lelaki atau perempuan ni korang setuju ke untuk 50-50 ataupun korang rasa benda tu tak fair? Sebab 50-50 ni benda ni like hot topic tau dekat social media. Betul. So korang sendiri boleh komen atau okay ke tak okay lah kita borak kan. 50 tu. That's why kalau korang ada problem kan like macam it's better untuk korang tak terlalu post on social media. Sebab macam kita, bila kita ada problem dengan partner kita boleh maafkan partner kita boleh maafkan kita. Tapi orang luar takkan lupa apa yang kita cakap. Betul. Especially macam family. Macam sekarang kan, gaduh dengan suami kan. I patut buat apa dengan suami I macam ni? Kau tanya orang kan dengan like macam Kau yang tahu suami kau macam kau mana. yang tahu suami kau macam mana. Kau yang tahu Hidup apa yang dia dengan patut dia. buat. Kau yang lebih tahu dia macam mana. So pada aku, opinion orang tu tak penting. Kalau katakanlah dia nak opinion pun, dah mati akal pun, sekali diorang tak boleh. Sebab netizen ni diorang akan judge dulu lah baru bagi opinion. Cuma benda tu yang akan mengeruhkan keadaan kau. Aku ni kalau boleh, aku nak post je benda-benda yang happy. Tapi kadang-kadang aku simpan. Sama. Kadang-kadang aku pun ada je time aku emosi ke apa. Aku nak juga post. Tapi kadang aku rasa kalau aku post, Orang akan ingat benda tu. kau post gaduh-gaduh ni. Lepas tu besok kau post I love you ni Ya, bla bla. exactly. You orang kata hari tu gaduh-gaduh Lepas tu orang pun cakap gejat je ni. Kejap ni. Aku tak suka macam tu. Aku tak suka. Lepas tu lagi satu yang jenis komen. Kalau kita post gambar kan. Ni jenis-jenis yang kakak-kakak yang dah kahwin kan. Akan macam Tak lama ni. kau lah. Kau tahu. Kau boleh nampak future Baru kahwin memang lah contoh kan. Nanti dah ada anak kau tahu. Dah macam sekati lah. Macam tak boleh nak tengok orang lain bahagia. Like macam contoh kan. Jangan jadi joy killer. ya, Okay, ya, nasihat and joy killer tu berbeza. It's okay untuk ingatkan orang like macam jangan terlalu tunjuk happiness. Benda tu betul. Jangan terlalu macam ni. Sebab kita tak tahu orang dengki tau. Tapi jangan jadi joy killer lah. Happy for someone je lah. Orang Jangan post bahagia. achievement, beli kereta baru. Mm-mm. Selamat berhutang, komen. Lah. Like, selamat berhutang, selamat ni. Dia macam suka hati lah. Aku rasa kalau tak ada benda baik nak cakap, diam je. Aku macam aku kan, kadang-kadang aku triggered. Tapi aku tak nak komen atau aku akan biar. Sebab aku tak suka. Kalau macam perempuan kan, aku rasa like macam Untuk apa? contoh kalau orang saya tanya apa yang kita bawa pada hubungan. Apa yang kita bawa dalam hubungan tu, kita as perempuan kita sebagai ni lah, supporting system. Yes, Betul lah. Siapa nak cakap benda tu kat lelaki kan? Kau cakap lelaki ni orang tak boleh nak, dia tak boleh cerita, tak boleh nak nangis. So itulah perempuan punya betul lah. tulang belakang tu. Kita lah. Ya weh. Takkan pula kawan-kawan yang lelaki, weh kau boleh weh. Kau boleh weh. I'm proud of you. Ada tu ada. Takkan nak cakap benda tu. Itu ada. Okay, ada orang cakap kena cari yang sekufu kan. Okay, sekufu ni bukan pasal duit je tau. Sekufu ni pasal pemikiran, pasal gaya hidup kau. Betul. Contoh kalau kau suka travel, partner kau tak suka travel, boleh. Kau still boleh berkahwin. Tapi benda tu akan jadi gaduh. Benda tu akan jadi macam
pasangan kau akan rasa kau lebih nak enjoy. Betul. Contoh kau suka makan benda-benda mahal. Kau suka cafe hunting. Partner kau jenis tak suka cafe hunting. Jenis suka makan makanan rumah. Benda tu pun akan jadi problem. Betul. Tapi as long dia boleh faham kau, okay. Ni jangan pula engkau kenal anak orang tu memang orang tu dah macam tu. Lepas tu kau expect untuk drag dia lain. Faham. So benda tu macam aku rasa sama ada kau sendiri yang kena match dia energy atau partner kau sendiri yang kena tone down untuk matchkan situation tu. Depends on situation lah. Kalau kau tengah banyak benda nak bayar, member ajak travel lah, mati mat. Ya. Macam tu lah, susah. Kena faham situation Kau lah. tengah-tengah sesak pun Tengah kita pun sesak nak pergi travel. makan pun kena beragak. Tengok aku rasa tengok keadaan. Tengok keadaan, tengok tempat. Jadi kalau macam match dia energy tu bukan daripada partner je, kawan-kawan pun kena juga. Sebab kita ada orang, kita dengan orang ni kita banyak cakap. Dengan orang ni kita macam okey. Dengan orang ni kita senyap. Aku rasa macam itulah. Depends. Kau introvert ke, extrovert ke, ambivert ke? Depend on situation. Depends on situation. Ada situation Tapi kita extrovert. sekarang ni ramai orang claim introvert. Aku tengok dekat trade ada orang ni cakap, aku random kan. Dekat trade ada orang ni cakap, waktu raya hari tu, boleh tak jangan paksa-paksa untuk salam tetamu. Aku ni introvert. Itu bukan introvert. Tak ada. Apa yang introvert ni salam orang. Orang datang kita lah salam. Aku datang rumah kau. Aku sejak naik benda tu. Dia macam tapi aku tengok dia kena kecam. Aku macam Nasib baik ada kau kena meminta ikut. lah. Yelah. Memang aku minta. Kadang-kadang orang dah salah faham lah weh. Semua benda nak ikut term introvert lah, Ya, extrovert lah. kau tak Padahal tak ada adab je. Kau tak boleh claim diri kau introvert. Like macam orang datang beraya rumah kau kan. Kenapa? Diorang aku cakap direct sangat. Betul ni. Maaf Like macam makcik dia boleh cakap kan, makcik datang rumah, mak ai paksa suruh salam. Tak ada mood lah nak keluar bilik tu, tak, I ni introvert. Benda tak, kau introvert, lepas tu kau jumpa pak wen kau ni. Apa introvertnya? So aku rasa macam benda tu faham tak? Untuk salam orang tu tak ada. Kau Tak boleh claim lah. lagi-lagi time raya lah. Tetamu datang tu at least kau keluar bilik, kau Tunjuk salam, muka pun tunjuk dah muka okey je. Lepas tu kau masuk dah balik. Kalau kau tak nak borak pun. Like, lagi-lagi kalau dekat tempat kerja, orang sekarang Suka cakap Gen Z lemah. Gen Z lemah. Tahniah. Sekarang ni kadang-kadang bukan lemah tau, tapi kan vibe membuli ni. Membuli ni, senior-senior ni kadang-kadang pekerja. Dia rasa lain macam lah. cakap je. Sekarang era dah bergerak. So sekarang tak Dia gerak nak gimana? salam. Dia gerak gimana? Makan. Minum. Kita punya environment dah berubah. So kalau nak cakap Gen Z ni sikit-sikit resign. Maybe ada lah yang Gen Z yang macam manja. Tapi kena faham juga setengah Gen Z yang design tu kenapa. Tapi ada juga yang memang tak ada adab kan. Yang tak ada adab tu memang ada lah. Tapi tak boleh semua nak salahkan kenapa design tu sebab apa. Kadang-kadang diorang nak ikut cara millennials dulu. Yang kena marah pun okey saya buat kerja. Yang kena marah pun okey buat kerja. Jenis vibe-vibe membuli kan. Nak kena seniority, nak ikut tu macam Benda tak best lah. Apa lagi nak borak ni? Banyak aku dah habis melalut semua. dah. Aku dah Isu semasa. Dah isu semasa ni aku borak ni. Isu semasa. Tiba-tiba je. Okay, so tadi kan kita macam dah banyak benda kita borak kan. Daripada pasal ni. So last thing aku nak tanya juga. Aku ada nampak satu trait ni dekat Ipoh. Pasal cerita seram, jabatan seram. Betul Aku rasa aku tahu jabatan mana kau tengok tu. Sebab kau ada share Yang ni dekat kan, aku kan. jambatan paling seram. Seram di Ipoh. Kau tahu tak kenapa dia seram? Kenapa? Okay, dia seram gila. Okay, kenapa? Aku takut. Kenapa? Tak ada weh, jabatan tu ada roadblock. Lah, sia-sia bulu roma aku naik. Jabatan tu kira ada roadblock weh. Kalau kau orang Ipoh kau tahu tak? Kalau biasa yang kena orang luar. Sebab diorang tak tahu jabatan tu apa? Menyeramkan. Tapi tu memang pot roadblock lah. Masalah kalau Orang luar tak tahu kat situ Orang luar ada tak tahu. roadblock. Tapi macam kat situ memang selalu orang kena. Sebab kau lalu je after je jabatan tu mesti ada roadblock. And kau tak boleh patah balik. Tu bukan jalan yang boleh U-turn. Tapi
Roblox kat situ sangat famous lah. Kat tengah-tengah. Dia tak ada apa pun yang Aku menyeramkan. fikir Dia seram cerita lain. Ada satu benda lagi seram. Apa? Tengok akaun bank. Itu kalau gaji tak masuk tu Nami. Hujung bulan kau tak ada, lagi seram. Actually tak ada apa pun. Apa benda? Pasal jalan ni. Tapi ada orang cakap ada cheat code jalan ni. Yang real escapist je tahu. Apa benda? Pasal ada orang cakap sini tak kerap. Yang kerap sekali dekat Membaca so actually dekat thread ni orang Ipoh bolehlah baca thread ni untuk tahu pot-pot Roblox kat mana. Tapi aku tak pernah kena tau. Apa? Aku sejak ada lesen, aku tak pernah kena tahan weh. Tapi dulu time tak ada lesen kan Selalu kena tahan lah. Tahan sebab bawa laju. Tak, sebab kan kadang-kadang kan Roblox kan dia random je. Bukan sebab ni. Nampak pula orang muda, perempuan. Mestilah minta. 14 Ziha Zairul. So kalau Roblox sejak aku ada lesen ni aku tak pernah kena tahan lagi. Adakah kau mengimpikan kena tahan? Aku nak keluar lesen tu. Oh. Macam lesen Ada. Ada. Tapi tak pernah. Tapi lesen aku Sun lah. Jangan doa Jangan tau. doa. Tapi mesti korang pun pernah rasa benda tu. Ya, aku rasa like macam ada orang yang tak pernah, dia akan rasa macam nervous. Yang dah kena lagi lah nervous. Ya. Tapi kalau aku setiap kali ada Roblox, walaupun aku tak ada salah, aku nervous juga. Aku yang duduk belakang pun nervous. Ya. Jodoh. Aku kalau Roblox je aku buka lampu. Ya, buka aku TV. tidur. Kenapa kita duduk belakang tapi bila ada Roblox pun kita seram. Kau tak pakai tali pinggang kat belakang. Memanglah benda turun kan. Tapi cuba cakap siapa yang pakai tali pinggang kat belakang. Jarang lah. Jarang Ada tu ada. Jarang. So basically Ada tu tak ada ada. apa pun. Itulah Roblox kat Ipoh ni memang mengejut-ngejut. Sebab jalan kat Ipoh ni, okay, beza daripada KL, Ipoh dengan KL ni, Ipoh kalau 20 minit ke atas, orang cakap jauh. Orang cakap Sebab jauh. dia kecil. Sebab Ipoh kecil. So macam kalau aku cakap rumah aku kat Sepang-Pulai. Kalau aku nak pergi Pekan, orang kat Pekan tu akan cakap, jauhnya duduk Sepang-Pulai. Padahal 20 minit je. Kalau kita kat KS Standard lah. Kalau kita kat KS setengah jam pun dekat lagi. Ya sebab jam lagi. Lebih setengah jam pun jauh kan. So kalau kat Ipoh, tempat aku duduk tu dikira jauh untuk semua orang. Sebab aku macam last Ipoh lah. Lepas tu dah gopeng last lah. standing Last standing. Apa yang last standingnya? Okay, so like cakap Apa yang last standingnya? Okay, cakap pasal Roblox kan. Tak kisahlah Roblox ke apa-apa ke. Like macam yang penting jaga keselamatan lah. Itu kadang kita bawa elok tapi orang lain bawa tak elok. Nanti kalau accident macam mana? Tu ada benda Selalunya topik yang kat buat ni. hal tu tak meninggal tau. Yang kena langgar tu yang meninggal. Dah orang dah bawa berhemah pun accident lah. Ya, sebab dah macam cakap lah. Kau gelap tempat aku random Sebab dia macam orang selalunya, contoh pemandu mabuk, elok ke? Yang kena langgar tu yang tu. So berhati-hati di jalan raya. Betul. Tapi anyways, Aku Roblox kat cover Ipoh sebab tadi aku cakap siapa pakai seatbelt kat belakang. Takut kena kecam. Aku cover balik. Aku cover sikit. So untuk jambatan yang seram dekat Ipoh tu kita dah dapat conclusion. Sekarang ni ada satu benda yang aku nampak menarik dekat thread. Ni brother ni cakap sekarang tahun 1995. Kau bayangkan sekarang ni tahun 1995. Kau bangun tak ada wifi, tak ada telefon bimbit, tak ada komputer, tak ada thread, tak ada Facebook, Instagram, TikTok semua tak ada. Apa perkara pertama yang kau buat? Aku tengok baca komen ni aku macam nak gelak. Ada orang cakap main guli, gasing, balik tapi cerita. betul Tapi dulu aku main benda-benda tu tau. Aku main down troop yang Aku main basikal. lagi satu main ni lah. F1. Boleh mak? Kau boleh mak? Apa? Ni? Sekarang, Macam bodoh sikit lah kalau buat. Cuba kau try. Tak sedap. So, aku malu. Okay, so like macam back to question aku. Kalau apa aku, yang first kau akan buat? Kalau tak ada. Sebab benda tu sekarang semua perlukan benda tu. So kalau tiba-tiba tak ada, aku rasa aku cari mak aku dulu lah. Okay. Bayangkan waktu macam cari mak 1995 aku tu, tak ada everything tu. Apa yang kau buat? Kalau macam aku dulu, sebab time tu tak ada apa-apa, memang kerja aku tengok TV. Tapi kalau tak ada semua entertainment? Tak ada TV pun tak ada. Dulu aku ni je lah main-main. Dulu kat rumah aku ada klip-klip. Tangkap klip-klip. Betul betul. Tangkap klip-klip.
Like macam kau akan main benda random. Kalau aku balik kampung, pergi mandi sungai ke, apa ke, like benda-benda yang menarik lah. Tapi tu kalau tak ada TV. Kalau ada TV, Kau aku tengok akan TV tengok lah. cerita. Dulu kan cerita-cerita, banyak je cerita kartun dulu yang best. Kalau macam sekarang, betul. kartun tak sangat. Sebab dulu aku awal pun aku tak ada. Aku tak membesar dengan handphone apa semua. Mostly aku main kat luar. Kalau dulu-dulu time kecil, memang aku main kat luar sampai maghrib baru mak aku panggil, baru aku balik. Ya. Aku main basikal. Lepas tu bila aku jatuh kan, kalau sekarang kalau jatuh cari parents kan. Dulu kalau aku jatuh, aku takut nak beritahu parents aku. Nanti mak aku cakap, itulah main lagi. Kena sakit gitu lah. Dia mak-mak macam tu. Kalau kau cakap kau sakit perut pun macam, itulah main handphone lagi. Kalau jawapan orang, tengok Dragon Ball kat TV. Layan Sailor Moon, pergi rumah kawan. Macam-macam lah. Ada orang cakap tidur je balik, maybe mimpi. Ya betul. Dia lagi seram, Aduh. kau bangun, kau mimpi. Lepas kau dalam mimpi lagi. Mama macam yang pening tu. Susah nak cakap. Macam mana kau bangun, kau mimpi, sebenarnya kau mimpi lagi. Aku susah nak explain. Dah faham kan? Tolong lah layan Dia looping. Kau faham kan tu? Bawah. Tu macam cerita ni je. Cerita. Mimpi dan mimpi. Tajuk lagu. Ya. Ni aku nak nyanyi kan. Nyanyi Tapi sekali lah. ramai tak? Umpama mimpi dalam mimpi. Okay, so macam tu lah. Penat lah. Sudah banyak dah aku borak. Kau lah pula borak. Banyak dah aku cakap. Kau pula. Okay, kalau nak cakap pasal Ipoh dengan KL lah. Aku rasa aku punya habit. Aku ada attachment issue lah dengan Ipoh ni. Sebab aku banyak je kat KL tapi aku nak agak duduk Ipoh. Homesick lah. Aku rasa kan orang Ipoh akan faham benda ni. Ataupun orang-orang daripada negeri lain yang bila korang dah merantau kan, korang ada rasa macam sampai je Ipoh aku rasa finally sampai Ipoh. Aku suka. Aku rasa tenang kat Ipoh ni. Maybe sebab KL ni bagi aku macam kerja. So bila aku sampai Ipoh, aku rasa macam aku boleh je duduk sini. Ada je kakak aku tinggal sini pun semua. Tapi lepas podcast ni aku balik Ipoh kat weh. Itulah untuk korang tak tahu Ziha, Aku setiap minggu lah balik Ipoh KL lah. Sampai orang cakap KL tu macam sebelah rumah aku. Jiwi, kau hari-hari, dekat hari-hari aku rasa. Aku rasa orang kat ETS sudah kena aku lah. Macam lagi. Mana tu dapat job ETS? Aku boleh promote ETS lah. Jiwi, betul. Okay, so like macam kau cakap tadi kau ada attachment issue. Like macam kau jenis homesick. Kau dah datang KL kau tetap balik. Ada orang jenis macam tu. Dia travel jauh pun dia tetap nak balik ke tempat asal dia. Ada orang datang KL naik shift. Tak nak balik Okay, the main reason kenapa aku suka balik, aku rasa maybe sebab aku anak bongsu kot. Bila dia anak bongsu ni, dia macam aku jenis suka dekat dengan parents aku. Sebab kat rumah kakak-kakak aku semua dah duduk jauh tau. So bila aku kat rumah, aku rasa macam aku suka bangun yang mak aku ada kat rumah macam tu lah. Macam dia rasa macam bestnya ada parents, tak payah masak, mak aku masak. Kau dengar Aku tak guna dengan mak aku. Tapi betul weh. Sementara punya, mak korang ada, korang kena masak pula. Korang kena makan apa yang masakan mak korang tau. Nanti satu hari kalau dah tak ada, nanti korang tak rasa. betul. Tak kena ambil resepi. Kita boleh ambil resepi tapi air tangan tu takkan sama. Betul. So sebab tu lah untuk aku macam aku memang suka macam contoh aku hari ni balik, hari Jumaat datang balik. Aku ada Khamis je kat Ipoh. Kira kau anggap KL ni betul-betul tempat kerja kan? So memang aku nak balik rumah. Walaupun macam ramai orang cakap kenapa tak stay je, kenapa tak stay. Tapi memang itu aku tak ada jawapan lah untuk tu. Aku memang nak balik lah. Sebab itu macam home aku. So kalau aku tak balik tu aku rasa macam lamanya kat KL ni, lamanya kat KL ni macam aku rasa macam tu lah. Home ni bukan pasal tempat tau. Home ni Pasal person. Pasal Dia orang. subtext lah home ni. Siapa orang yang jadi home kau tu siapa? Parents kau ke? Partner kau ke? Ataupun diri kau sendiri. Okay, so tadi kita dah cakap banyak tentang KL dengan Ipoh. Jadi untuk korang yang tengah tengok ni, korang rasa korang prefer duduk KL ke? Atau duduk Ipoh? Ataupun korang sejenis macam Ziha yang dah travel jauh ke, kerja luar ke, tetap nak balik rumah, ataupun korang prefer yang macam selalu jarakkan untuk masa balik ke rumah tu. Means ada orang dia suka lama merantau, ada orang yang tak boleh merantau lama. So korang prefer yang mana ataupun berada dalam situasi yang mana?
Korang boleh cerita juga korang dekat negeri-negeri lain, macam mana korang punya apa yang best dekat situ. So maybe kita orang boleh travel untuk chat. Mungkin kita orang boleh jumpa korang kat sana. Ibu. Tiba. Siapa pula kita nak jumpa. Fan meet pula. Fan meet meet and greet. Tapi makan bawa sendiri-sendiri lah. So kita ada banyak lagi episod yang menarik untuk Awesome Babe. So make sure korang subscribe, like and share and comment. So kita ada banyak lagi topik nak share dengan korang, okay? So korang tunggu episod seterusnya. Untuk episod ni, apa yang kita orang olah ni, kalau ada relate dengan korang, tolong komen. Maybe kita orang boleh olah untuk next episode. And siapa yang tak tahu kenapa nama dia Awesome Babes? Sebab apa? Sebab awesome. Dia sebenarnya orang banyak tanya aku. Macam mana nak sebut ni? OHXM ke? OXM. OXM ke? Tapi sebenarnya dia perkataan awesome. Kenapa X? Sebab bos kita orang sikit X. X. Semua X. Okay, so itu saja daripada saya, Farah Family. Saya Zara. Jumpa lagi di next episode Awesome Babes. Bye.